Emas boleh dijadikan sebagai simpanan. Emas juga boleh dijadikan sebagai pelaburan. Namun, bagi sesiapa yang belum cukup simpanan kecemasan berjumlah 6 hingga 1 tahun pendapatan, lebih baik jadikan emas sebagai simpanan sahaja terlebih dahulu. Setelah simpan tunai di bank, simpanan emas sudah cukup 6 bulan pendapatan. Bahagian lebihan itu nanti barulah sesuai dijadikan sebagai pelaburan. Buy low, sell high. Bagi anda yang membeli emas untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, anda digelar sebagai penyimpan ataupun gold saver. Ini adalah golongan penyimpan emas tegar. Gold saver fokusnya ialah pertambahan gram, bukanlah perkembangan nilai ringgit. Kalau tahun ini kita sudah memiliki 100 gram emas, maka matlamat kita untuk tahun seterusnya ialah menambahkan kepingan emas kepada 150 gram. Gold saver sepatutnya tidak terganggu emosi dengan naik turun harga emas kerana fokus mereka ialah menambahkan gram emas dari semasa ke semasa. Harga emas naik, mereka gembira kerana nilai kekayaan mereka bertambah. Harga emas turun, mereka lebih gembira kerana mereka berpeluang tambahkan kepingan emas banyak lagi dengan harga yang murah. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom, saya bimbing anda. Miskin di usia muda adalah pengalaman kehidupan. Tetapi, miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Langkah pertama anda memberi impak yang besar pada masa akan datang. Jangan lupa follow.